Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, telah dizahirkan jemputan menganggotai Pertubuhan Adiwira Indrayani Kebangsaan, peringkat kebangsaan meliputi federal. Dia bukan pertubuhan negeri, dia adalah negara kebangsaan. Jadi tajuk kita pada pagi ini adalah dengan tagline kenapa kita perlu bersama di dalam satu gerakan yang lebih bersepadu. Tajuk dia apa? Bangsa ini tidak bersedia. Bangsa ini telah hancur. Bangsa ini ibarat telur di hujung tanduk. Bangsa ini tidak ada trust ataupun satu kekuatan untuk menyatukan sebuah keluarga, kampung, halaman, negeri atau negara. Identiti bangsa ini telah terpecah ranap dalam keadaan yang amat teruk. Jadi di dalam kita bangkit daripada tidur pada hari ini, di dalam isu brain rot ataupun busuknya akal dan kajian daripada pengkaji dan penganalisa dan kedudukan negara ini dan orang kita sebagai pengguna TikTok, media sosial yang paling tinggi. Ketagihan TikTok, media sosial, WhatsApp group yang telah melibatkan pembusukan akal kita, yang dikatakan oleh Mat Salleh brain rot, dan lebih ekstrim memory retention ataupun daya ingat dalam keadaan yang amat kronik. Sama macam ikan emas, 6 saat. Memory retention 6 second. Di sinilah pada pagi yang mulia ini, dikala kita akan menyambut hari raya dan dikala kita akan menghabiskan duit, kita akan bergembira, tetapi bahana menanti di hadapan mata. Sidang penonton, para pejuang keluarga Melayu, sudah sampai masanya kita tepuk dada, tanya dan pandang dan tarik nafas yang panjang pada pagi. Di manakah kita di dalam perjuangan yang akan dilihat, dikenang oleh anak cucu kita di masa mendatang? We are not prepared. Kita tak faham apa tu kuantum. Kita tak faham apa tu AI. Kita tak faham dunia yang sedang bergolak. Dan kita rata-rata mengharapkan perang. We are the nation. Kita adalah bangsa yang mengharapkan Mesiah ataupun penyelamat yang turun daripada langit. Kita mengharapkan di dalam kacau bilau tadi, kehancuran tadi, amuknya Melayu, bangkitnya Melayu, kita selamat. Kononnya keilmuan kita jadi masa darurat. Ada barang tu, bukan tak ada. Ada. Tapi berapa kerat yang akan jadi? Tepuk dada tanya imam, tanya iman. Ada tak tu guru kita? Adakah tested in the battleground? Dan yang paling duka cita, kita lah yang tua hari ini. Tok nenek kita dah tak ada. Ayah saya veteran Melaya dah tak ada. Dan apa yang jadi pada veteran dan juga pihak tentera ataupun penguat kasar yang telah terpalit dengan isu rasuah, menjual rahsia negara, kita telah kalah daripada segi pertahanan yang nyata. Telah sampai masanya kita lah yang bertanggungjawab. Kita kena mengambil alih amanah ini. Harapkan pagar-pagar makan padi. Penguat kuasa, kepimpinan sekadar melepas batuk di tangga. Rata-rata orang kita tak puas hati dengan kajian hari ini. Orang-orang kita, orang Melayu merasakan dianak tirikan di negara sendiri. Tapi cakap rasa tak laku.
Kita perlu ada kekuatan, kita perlu ada penyatuan, kita perlu bergabung. Kalau kita masih duduk di bawah payung besar yang dah gagal dan gagal, retoriknya proklamasi, retoriknya penyatuan keluarga yang diasaskan dan didalangi oleh kelompok-kelompok veteran politik usang. Mereka tak faham sebenarnya apa yang telah kita rasa selaku orang kena zalim. Apa yang kita rasa sebagai yatim piatu. Kita rasa dianak tirikan di tanah air sendiri. Kita dijerit, kita dipijak. Kita diganyang di tanah air kita. Kita ibarat Palestin nombor 2 tapi lebih teruk. Dekat Palestin dia terang. Kena tembak, kena bedil, kena ganyang, kena letak pagar. Di tanah air kita, pagarnya nyata dan pagarnya gaib. Ditekan, dirampas hak kita. Komplain kita pada pihak berkuasa tak laku. Hantarlah memorandum ke, report ke. Kenapa perlu report polis ribu-ribu? Satu cukup dah sebenarnya. Dan tak perlu satu pun. Mereka ada mata-mata, mereka ada core receipt. Mereka tahu apa yang berlaku di dalam tanah air kita. Mentaliti resident atau colonial master berakar umbi. Kita kena rujuk pada tuan penasihat resident. Jaga tak buat kerja, kita kena pujuk jaga, kena report kat jaga. Ni apa punya mentaliti? Cukup-cukup lah. Di dalam kehancurannya minda kita. Jadi bersertalah dengan Adiwira. Buat julung-julung kalinya sejak dah berapa, hampir 10 tahun pertubuhan ini wujud. Dengan berbagai program yang telah saya jalankan. Dan pernah pada kemuncaknya program penuh satu dewan. Rata-rata orang Melayu datang. Berselfie dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dengan berbagai agenda peribadi. Untuk nama, untuk kuasa, untuk diviralkan. Di mana mereka itu semua? Lah tinggal saya dengan pertubuhan saya lah. Dan terus terang saya katakan Tun Mahathir tidak bagi saya walaupun sekupang. Bagi minum air pun tak ada, orang kata. Di program awam. Pi rumah dia memanglah dia bagi minum. Ini kita kata hardcore disiplin lah Tun Mahathir. Tun Mahathir dah tumbang. Dah mencapai usia ratusan tahun kita kata. 100 tahun dah. Dia dah duduk kat rumah hari ni. Apa jadi dengan payung besar dia? Apa jadi dengan kroni-kroni atau meja bulat dia? Dan rata-rata ada orang tak puas hati, ada musuh Tun Mahathir, ada penyokong. Ada macam-macam cerita. Dan kita bergaduh di dalam berbagai gelanggang. Ketagihannya TikTok. Rosaknya akal. Daya memori dan fokus. Tidak ada keadilan. Tergapai-gapai memanggil menyeru ratusan ribuan report polis. Mentaliti resident berlaku sekali lagi. Dalam bahasa Mak Saleh apa dia? Hampa semua dibayar gaji. Buatlah kerja. Dan ada kepimpinan kita daripada sejarah ribuan tahun. Diangkat, dijulang. Kaya raya memerintah. Ada struktur orang besar jajahan dahulunya. Ada tok penghulu diranapkan oleh sistem penjajahan. Orang Melayu ada hak, orang Melayu ada SOP, orang Melayu ada hierarki. Tapi bila tak tahu hierarki, kita kena ganyang teruk. Kita mengemis untuk keadilan di tanah air kita sendiri. Dan berlakulah pembayaran yang mana saya dah dedahkan. Jutaan ringgit untuk memprogramkan media sosial. TikTok tu sendiri. Dan beratus-ratus dengan sekarang ni ditambah dengan satu projek, satu hub
mengguna pakai AI yang akan memprogramkan dan mendogmakan anak-anak bangsa kita dan kita sendiri. Dan gejala ketagihan zaman dulu 80-an, bangsa kita ketagih dadah. Teruk lah wujudnya ADK. Tapi hari ini bangsa kita ketagihan telefon di tangan, TikTok, gatai tangan nak buka, otak hilang akal. Yang mendengar video saya hari ini, anda semua boleh terus hanyut, tidur dan mati. Bahasa kasar sebab kita kasihan pada bangsa kita. Yang ada join kongsi, angkat sumpah 5-6 kali, sampai ada kongsi gelak angkat sumpah minum darah dan sebagainya. Mula dengan baju putih lah sekali jadi baju kala pelangi. Dan segala tok ayah yang sejak puluhan tahun berbuat apa hari. Terpulang, saya bukan kongsi gelap, saya putih. Ada sejarah dia sebenarnya. Kita akan bergaduh dengan gelaran, kita akan bergaduh dengan kumpulan dan baju. Kenapa tidak bergaduh atas dasar kasih dan sayang? Ini bicara santai dalam jemputan kita bersama di dalam program 2026. Saya seorang, saya katakan sekali lagi, saya tak ada nama. Saya tak ada nama Tok Paduka Yang Mulia, tak. Seadanya adalah gelaran yang saya pakai. Bahasa Melayu, inilah hamba Allah seadanya, inilah saya seadanya. Pakai cermin mata, rabun. Kalau bergaduh kena jadi si buta daripada gua hantu. The reality. Saya kena ungkit dah pagi ni. Nasib kita sama seperti Ruth ataupun pakcik hitam di Amerika sebenarnya. Bergaduh sesama bangsa, diranjau oleh pihak berkuasa, duduk dalam selam. Dan nasib kita sama macam Red Indian, Native American, di tengah-tengah negara yang paling berkuasa. Native Red Indian tak ada pun ballistic missile. Dia tak ada pun military pendekar Apache yang bawa M16 yang ada artileri ataupun ada shield yang mempertahankan reservation. Mereka kekal pada status quo Native American. Malcolm X dan segala pejuang daripada Martin Luther King, Elijah Muhammad, ni siapa mengaji kat Amerika dulu, dia bangkit. Dia diganyang. Malcolm X kena tembak 9 kali depan anak bini tu. Tu Malcolm X lah. Dia pakai nama Malcolm X tapi dia dah masuk Islam. Dia syahid. Kerja dia cakap saja. Hari ni tuan-tuan, hari ni, pada pagi ni, tanpa kita faham, bangsa kita dah ranam, bangsa kita dah tak ada payung, bangsa kita dah tidak ada keadilan. We are at war. Bukannya perang kezaliman, teroris ataupun melanggar perlembagaan ataupun undang-undang negara. Bila kita sedar dan akui kita bangsa yang hancur, maka kita kena bangkit. Tapi dalam nak bangkit ni, kita ditekan sekali lagi. Dahulunya pakcik hitam, kaki mabuk, kaki dadah, yang berlakulah di Amerika sekarang. Dan Native American sendiri ketagihan dadah dan alkohol, arak. Konsep yang sama meranapkan pejuang bangsa. Dulu bagi candu, bagi arak, bagi dadah. Lah ni telefon hampa lah dadah. Reti yang pahit. Jadi saya menyeru, kalau boleh di bulan Syawal, saya nak buat bootcamp di Anjung Kilau Carandung. Hampa turun, bawa anak-anak yang kronik, yang lepak kedai kopi, yang kalau kita perasan, lepak kedai kopi, main game, babi, sial, celaka. Saya katalah ni tak ada tapis ni sebab dekat YouTube dan saya letak pada grup. Bahasa kotor, kesat dan sebagainya. Masalah whip dan dadah yang sintetik diletakkan dalam whip. Data dia sendiri boleh jawab.
We are at war dengan diri kita hari ini. Kalau kita tak sedar diri, semuanya dah hancur. Angkatlah walaupun telefon, matikanlah selama seminggu. Di dalam meneruskan perjuangan ni, Anwar Ibrahim tak bagi saya tak kata saya penyokong Anwar. Tun Mahathir tak bagi kita. Kerajaan ini tidak bagi sekupang pun kat saya. Sebab kita kenal siapa mereka dan apa yang mereka bawa, legasi apa yang mereka terima pakai. Kita lah kena berjihad, bukan dengan mati. Berjihad dengan apa yang ada. Join saya, bangkit, hentikan ketagihan TikTok dan media sosial, kembali kepada fitrah manusia. Selamatkan keluarga, berperang untuk menyelamatkan keluarga, kenal intipati dan siap siaga dunia The Great Reset. Kita tak boleh jerit ke anak kita. Kita tak boleh paksa. Tapi kita boleh panggil dengan kasih sayang. Yang nak berubah akan berubah. Yang tidak mau berubah, kekallah menjadi gila dan otak hancur dengan telefon di tangan, dan tanah air dan dunia tergadai pasca Perang Dunia Ketiga. Panglima Angkatan Tentera, bekas Panglima Angkatan Tentera, veteran pun dah kena jerit dengan saya. Dan ramai veteran yang gagal to be held accountability telah dijerit dengan cara baik. Siapa nak galah amanah? Kita boleh berkumpul ramai-ramai, pergi depan IPD, pergi depan SUK, pergi depan kerajaan, pergi embassy, kita jerit. Yang telah berlaku, termasuk Tun Mahathir kata bawa gerakan turunkan Anwar. Dan kita dengan berbagainya, kawan-kawan saya juga NGO ni, hantam-hantam lah. Daripada isu buah derian, musang king, kuil dan sebagainya, saya tak turun padang. Sebab kawan-kawan saya dah turun. Mereka lagi hebat. Mereka ada title Panglima, ada selempang. Mereka ada beribu anak murid. Mereka ayahanda, mereka tok paduka, mereka darah Panglima, mereka darah raja, pertahankan rakyat. Saya tidak ada jawatan, tuan-tuan. Saya tidak ada gelaran. Dan pagi ni tuan-tuan boleh gelar. Sekarang Fauzi kaki maki orang, kaki marah orang. Terpulang. Bagilah gelaran saya kaki basuh orang. Lebih molek. Kalau kita gagal bersatu, kita duduk dalam the spiral of kontroversi, bangsa kita akan ganap. Dan kehancuran ini telah dipredik oleh AI. Kita boleh berharap pagi ni. Kita boleh berharap daripada sistem pendidikan. Anak kita masih di universiti. Kalau di Amerika, universiti dah tak laku. Programmer dah tak ada kerja. Apa jadi dekat India? Kebangkitannya cloud, AI dan sebagainya. Semua kode-kode programmer India tu berapa trilion ganap pada satu malam. The new job scope frontier. We are not prepared, wahai saudara. Selaku NGO, saya diamanahkan menggalas amanah. Saya pun tak mau jawatan. Saya tak mau. Tapi dipaksa. Dan nama pun Pertubuhan Adilwira, superhero lah. Kalian lah superhero. Dan saya nak komen sikit sifat bangsa saya sendiri. Iaitu kita akan bersambung dalam babak berikut. Sertailah pertubuhan ini. Berubahlah. Kerana masa untuk berubah adalah sekarang. Gagal berubah, kekallah di dalam ketagihan. Panca warna telefon di tangan. Salam perjuangan, salam kasih sayang.